her nails are painted green. A cigarette in her mouth as she miles. Hey dear, how you been? Grey skies out the window. Hai korang, saya Bibi. Saya Mimi. Hari ni kita kat pasar seni tau. Jom kita tengok apa yang menarik kat sini. Vivi, ada apa je kat sini ni? Kalau nak tahu, jomlah. Jom ikut kita orang. Jom. Kita mulakan perjalanan di pasar seni atau Central Market. Sejak tahun 1888 lagi, bangunan ikonik ini sudah menjadi saksi sejarah Kuala Lumpur. Bermula sebagai pasar basah sehinggalah diiktiraf sebagai pusat seni dan budaya yang sangat ikonik hari ini. Langkah saja ke dalam, mata anda akan dijamu dengan pelbagai hasil kraftangan, lukisan dan tekstil tradisional yang melambangkan identiti Malaysia. Kalau anda cari cenderamata yang unik dan berkualiti, memang inilah pot yang paling tepat. Suasananya cukup hidup, lebih-lebih lagi dengan deretan gerai yang menjual pelbagai aneka makanan dan snack jalanan yang meriah. Hanya beberapa langkah dari sini, kita masuk ke kawasan yang tak kurang hebatnya iaitu Petaling Street. Ini merupakan antara kawasan perdagangan tertua di Kuala Lumpur sejak abad ke-19 lagi dan kekal menjadi destinasi tumpuan pelancong dari seluruh dunia. Kembali lagi dengan kami. Saya Bibi. Saya Mimi. Destinasi seterusnya. Sekarang ni turn kita orang lah. Hai. Kembali lagi bersama saya Dayana. Saya Najwa. Jadi sekarang ni kita ada dekat mana ni Najwa? Sekarang kita berada di Bukit Bintang. Jadi kalau korang nak tahu apa yang menarik dekat Bukit Bintang ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, so jom. Bukit Bintang ni adalah antara kawasan yang paling meriah dekat Kuala Lumpur. Kalau korang suka suasana bandar yang sentiasa hidup, tempat ni memang tak pernah mengecewakan. Dari pagi sampai ke malam, kawasan ni sentiasa dipenuhi orang yang datang untuk membeli belah, makan atau sekadar jalan-jalan je tau. Dekat sini juga ada pelbagai pusat beli belah besar, kafe-kafe menarik dan juga gerai makanan yang senang nak jumpa. Kalau korang jenis yang suka explore, memang best untuk berjalan kaki sambil menikmati suasana sekeliling. Kita nak makan mana ni? Kita orang tahu nak makan mana. Okay. Mana tu? Bukan shawarma, bukan Damaskus. Jadi tempat lain. So, jom ikut kita orang. Jom. Selepas dah penat berjalan dan menikmati kesibukan bandar, makanan jadi tempat kita berehat sementara. Nasi ayam cimeng mungkin nampak biasa dari luar, tapi tempat ni lah yang sering menjadi pilihan ramai dari dulu sampai sekarang, lagi-lagi bagi pelancong asing.
Ayam panggangnya terkenal dengan rasa yang sederhana tapi cukup sempurna, lembut, berjus dan penuh perisa. Digandingkan dengan nasi yang wangi dan sos istimewa. Hidangan ni mengingatkan kita bahawa makanan tak perlu mewah untuk jadi sedap. Di sini kita boleh lihat orang dari pelbagai latar belakang duduk semeja, menikmati makanan yang sama dan berkongsi detik yang ringkas tapi bermakna. Kadang-kadang kenangan paling indah datang daripada hidangan yang paling sederhana. Taman Tasik Setiawangsa dibuka secara rasmi pada 1 Februari 1980 oleh Perdana Menteri Allahyarham Tun Hussein Onn. Dahulunya dikenali sebagai Taman Jalan Kuantan, nama Setiawangsa dipilih kerana merujuk kepada Banjaran Setiawangsa, tulang belakang semenanjung Malaysia yang selari dengan lanskap hijau dan suasana semula jadi kawasan taman tersebut. Taman Tasik Setiawangsa antara kawasan rekreasi paling terkenal di Kuala Lumpur. Kawasan di sini sangat luas dan selesa. Salah satu tarikan utama di Taman Tasik Setiawangsa ialah air pancutan yang terletak di bahagian tengah tasik. Air pancutan ini bukan sahaja mencantikkan pemandangan tetapi juga menjadi spot kegemaran untuk ambil gambar dan rakaman video. Selain itu, di Taman Tasik Setiawangsa ini, pengunjung juga boleh mencuba aktiviti air seperti berkayak, menaiki bot itik dan beberapa aktiviti rekreasi lain yang sesuai untuk semua peringkat umur. Suasana di sini lebih hidup terutamanya pada waktu pagi dan lewat petang. Angin yang sejuk, pemandangan bandar di sekeliling tasik serta cahaya matahari terbenam menjadikan pengalaman di Taman Tasik Setiawangsa lebih menarik dan menenangkan. Sekarang ni kita dah berada dekat destinasi terakhir kita. Dah nak habis dah nak jual kita punya Sedihnya. Sekarang kita kat mana ni, Diana? Kita berada dekat KLCC. Dekat mana tempat ni terkenal dengan pelancong. Jadi korang sendiri boleh tengok dekat sini betapa ramainya orang kan, Wawa kan? Betul. Okay, so jadi sekarang kita akan tunjukkan macam mana rupa KLCC ni. So, jom. Sekarang ni kita dah sampai dekat KLCC, dekat mana KLCC ni adalah ikon Kuala Lumpur yang sangat terkenal. Menara berkembar Petronas ni bukan sahaja cantik, tapi kawasan sekelilingnya juga sangat tenang dan selesa. Dekat sini, korang boleh berjalan santai di taman, duduk berehat atau ambil gambar dengan pemandangan bangunan yang ikonik ni tau. Suasana di KLCC ni berbeza sedikit. Walaupun terletak dekat tengah bandar, dia tetap beri rasa tenang dan eksklusif. Pada waktu siang, kawasan ni nampak kemas dan elegan. Manakala pada waktu malam pula, cahaya lampu menjadikan suasana lebih cantik dan menarik. Macam yang kita orang pergi ni, korang boleh tengok sendiri kat dalam video ni. Cantik kan suasana KLCC pada waktu malam? Jadi korang mesti kena pergi dekat KLCC ni. KLCC memang sesuai untuk korang yang nak lari sekejap daripada kesibukan bandar sambil menikmati keindahan Kuala Lumpur. Kalau datang ke KL, memang tak lengkap kalau tak singgah ke KLCC. Jadi sampai di sini saja. Bye.